Hello, Assalamualaikum guys. Bella sila kita dah ada buat live. Ramai tanyakan Bella, this is the day. Hello, Assalamualaikum guys. Bella sila kita dah ada buat my family, your family. Dentam bekam. Itu dah ada dekat baju ke? My family, your family tu dah ada baju ke tak ada? Baju tu semua orang ada. Itu dah ada dekat Baju tu saya ada 100 pieces. Dah satu Bella? Memang ada tulis your family, my family. Ada. Saiz paling besar. Your family, my family. 5XL. Saiz paling besar. Pasal bila drag orang juga pakai. Tapi Nabil tak boleh lah lepas. Risau je lah. Saya dengan Ami. Tak apalah, badan Bella, muka tak Zira. Kita akan custom. Custom dia. Kita custom lah. Kita custom juga. Tak, maaf cakap. Ini muka bini saya ke? Kita custom lah. Berapa lama dah Nabil dengan Yawa? 2011. 14 years. Ini masuk 15 years ni. Ini masuk tahun ke-15 kan? Dari Tahun depan mungkin tahun lepas tu baru berapa hari? 16 tahun dah. Dari tahun lepas tu memang lah rasa. Tahun depan mungkin. Tapi nak buat Sunday sekali lagi kan? Buat Sunday sekali lagi. Tahun lepas. Tapi nak ya. Kalau masa dia tak lalu. Sekarang dia post kalau... Ya, betul. Saya boleh sambung. Kita show anniversary. Tapi aku nak buat intimate je dekat ruang tamu je. Salam, Kari Hunter. Awak ni anak saya pun sama macam awak lah. Kari Hunter. Kalau Zira masak kari, kau boleh makan lagi, kau punya licin lagi. Bukan bawah. Sedap. Weh, tapi malam itu hari lepas rehearsal, tapau apa yang kat bangsa tu yang kau pergi makan tu? Mabuk. Mahbub. Ya Allah. Very mahbub. Nasi biryani madu dengan dia punya nasi kandar. Syukriya. Sedap nak mati lah. Ya Allah, sedap gila lah. Tapi kalau macam kat Switzerland ni mesti teringat kan nasi gepuk. Dapat gepuk kan? Dapat nasi ayam gepuk sedap kan? Salam. Salam. Berarti sangat Ubah Bella. Okey jom. Good morning. Sekejap tengah kunyah chewing gum. Jom. Jangan ni, lagi ayam gepuk memang tak keluar. Dia daripada awal semalam gepuk je. Mengantuk. Tadi dah nak bangun dah sah. Jadi dah macam, kata aku memikirkan apa tau. Kalau aku tak bangun ni, tak ada lain macam mana aku nak besok pagi. Tadi nak aku still kena datang lagi awal kan. Tapi dia dah kena straight dah ni. Itu dah awal. Kenapa? Azan. Jom. Tak payahlah. Nabi boleh buat suara Pak Azad lah. Jom. Kita buat apa sah? Jap. Mute sekejap, Rol. Ni jap. Selamat pagi Malaysia. This is 3 pagi era. Nabil Ahmad, Azhar Jazmin tiada. Kami bawakan Nami, Radin dan juga finally tak ada intern kita. Pastilah. Yang untuk kamera boleh call kami 03 954 3355. Alright, pertanyaan kita simple je sebenarnya. Apa dia tu? Bila kita menyaksikan adik kita kan dapat perkembangan gembira
Your family, my family. The time behind. Itu untuk kita orang cukup sweet. sweet lah, sweet gila. Sweet teruk. Dan untuk Bella sendiri, macam mana Bella? Untuk Bella tak ada masalah, sweet lah. Sweet lah. Sebab tak salah pun kalau seseorang tu mengekspreskan, tak kisahlah cinta ke sayang ke towards family ataupun pasangan. Sebab ada setengah orang mungkin dia ada cara tersendiri, tak suka public tahu ke apa kan. Tapi perempuan ni dia lebih kepada macam kalau macam tu, kenapa nak sorok sangat, tak nak orang tahu ke. Jadi kita pun jadi macam, especially orang yang dah ada sejarah yang agak menyedihkan. Dia jadi macam overthink, macam kenapa dia tak nak letak muka. Ada tiba rasa insecure. Okay, tapi ada lain-lain pendapat lah. Macam aku tak setuju sangat lah untuk kau tunjukkan kebahagiaan kau tu secara terang-terangan. Sebab ada penyakit ain kan. Kau takut dengan ain? Bukan takut dengan ain. Penyakit ain lah. Lepas tu nanti kau sekarang lebih-lebih tunjuk itu, tunjuk ini, love sangat, cerai. Alamak. Lepas tu dah terpisahkan, dah macam segan balik bila you look back at all the videos Video kan. and posting. Aku pun lebih kurang juga. Sebab kalau macam Bella, dia memang really need that thing lah. Kan. Tapi kalau macam aku lebih takut penyakit Rain. Rain tu Sebab tadi Ain lah. Dia akan membawa. penyakit baru ni. Dia akan membawa. Cuma Bagi aku okay nak express, tapi not in public. Okay. Kita secara intimate session okay, antara kita dengan partner kita je, aku okay lah. Walaupun kadang-kadang aku keras nak buat benda tu. Kalau macam wife aku memang nak benda tu. Tapi aku kadang-kadang intonasi tu okay, love you B, love you tu. Itu kan. Kita balas. Kita love. So Bella suka kalau ditunjukkan secara Not too much. not too much, faham. tapi tunjukkan juga. Maknanya Macam- kepada seseorang lelaki untuk mengekspreskan rasa sayang, cinta dia kepada seseorang, dia tak perlu disuruh. Tunjuk je lah. Tunjuk je lah. Tapi dia man-man, dia ada dia punya perbatasan lah. Sebab ada followers Bella rasa macam ada yang setuju, ada yang tak juga. Tapi sebenarnya Bella ni neutral, tengah-tengah. Sebab kesian tau, ada orang yang memang dia kata tak, I memang sayang you je, cuma I memang tak sukalah tunjuk kat orang. Tapi tuk kat belakang ada orang lain. Itu yang tak okey tu. Itu Kalau penyakit dah kahwin- lain tu. Macam Nabil dengan Ami dah kahwin, tak apa. Tapi orang yang tak berkahwin, Kena bawa barang saya. awak tak kahwin lagi. Awak ni Dah fakta Din, awak je yang tak kahwin lagi. Alright. Okay, Kan? okay guys, let's chill. Jangan gaduh. 0395433355. Persoalan dekat sini, korang sebagai seorang perempuan, happy tak lelaki ekspreskan rasa sayang, rasa cinta publicly ataupun Public phone. apa kau rasa? Lelaki pun boleh call, tak ada masalah. Era Music terkini. Cara menyeluruh. Apa tu? Selamat pagi Malaysia. This is 3 pagi. Untuk Bella tak ada masalah. Ya, betul kata Jenny tu. Boleh sharing tapi sikit-sikit. Kan? takkan dah macam segan. Aku okay lah. Okay. Kan? Nak update cucikan tangan ke kat IG story tu susah lah. Tak pernah lah Bella macam tu ya. Cucikan tangan. Ada. Ada eh? Cucikan tangan. Palsu ya, saya akan ada shoot. So saya tak buka semalam pun. So orang marah. Jangan marah okay? Jangan gaduh. Ini aku palsu. Macam ni tak boleh cabut. Saya tunjuk ni sebenarnya nak cabut. So orang Bella explain. Nampak tu? So dia ni tak. Tak dengar. Okay. Thank you, Mama. Lagi. Waalaikumsalam. Asal tak ada. Hai, Nani. Hai, Rose Azami. Hai, Roses. Waalaikumsalam. Okay, betul. Actually, dah tahun 2026 ni. Bella faham. Ada setengah orang mungkin dia mata dia kurang selesa tengok apa yang tak baik kan, which is benda yang baik lah. Tapi untuk kita meletakkan kecaman kepada orang yang sedang
kita tak tahu sama ada dia tengah lalai ke tengah apa. Bella rasa tak akan membantu apa-apa. Better sama ada kita nak komen yang baik-baik, so dia dapat sentuh perasaan dia, ataupun kita mendoakan dia dari jauh. Bella rasa tu better. Sebab dah 2026 kan, takkanlah kita nak menjadi orang yang sama yang hanya menjadi keyboard warrior untuk berkata benda yang tak baik. Dia akan reflect dekat diri kita. I'm not perfect. Kat belakang tu ramai. I'm not perfect. That's why I want to be kind. Sebab rasa itu adalah salah satu cara untuk Bella memperbaiki diri Bella. Sebab kita semakin tahu, kita ni dah 26, kita akan semakin tua, bukan backward, bukan semakin muda. Jadi of course I want to be kind, because I'm not. Jadi tengah mencuba nak jadi baik. Kadang-kadang kalau dulu kan macam, kita nak start ke? Kalau dulu macam kita dengar dulu ni cakap pasal dulu, kita mendengar kita tahu tak, orang dua tu dah tunang ke apa, dah 10 tahun tapi putus. Kita pula macam, putus kenapa? Dah agak dah ni kan. Dulu kita cerita macam gosip, dah agak dah, memang tak sesuai. Bila fikir balik, rather than kita cakap macam tu kan, kita tak macam, kesiannya, ya Allah tak apalah, mungkin itu yang terbaik, kita doakanlah dia baik. Faham tak? Nampak tak perbezaan dia? So Bella nak pilih yang jadi yang kedua tu. Dia just sharing dengan korang. Sebab Bella rasa, hello Gravi Manchin, hello. Hidup ni singkat. And bila Bella nampak dan jumpa ramai orang-orang yang baik, baru Bella faham kenapa sentiasa perkara yang baik je jadi kat diorang. Sebab diorang baik. Orang buat jahat dengan diorang macam, itu diri dia, itu dosa dia, itu salah dia. Semoga dia diberikan hidayah dan semoga dia berubah. Rather than pergi ambil social media, tak, kau ni memang, kita dapat apa? Adakah kita akan puas hati? Adakah kita akan gembira sebab kita dah menghina orang? Itu je. Bella harap semoga hari ini, hari Isnin ni, kita, bukan kita termasuk Bella sendiri, kita cuba ubah sikit-sikit mana yang boleh. Kadang-kadang Bella time ni just kongsi dengan korang. Bella time macam terus gigi kan, kita kan tak cermin, lemak semalam, tak patut cakap macam tu. Tak apa, insyaAllah hari ni nak buat yang lebih baik. So mana-mana posting Bella yang korang nampak caption tu semua, Bella memang maksudkan tau. Bella ni orang yang sangat menitik beratkan dengan caption, dengan lirik-lirik lagu. Okay. Ada nak tanya apa tak? Saya macam apa dah ya? Ya, ramai yang faham kan? Dia 2026, tak nak lah. Ini bukan untuk Bella je tau. Tak kisah kalau korang nampak artis mana-mana ke, tak, bukan saja artis. Sekarang ni kita dah zaman social media. Kita akan nampak posting-posting mana-mana lah, contoh penceraian. Kita tak ada kat tempat diorang. Kalau kita nak berpihak kepada siapa-siapa, unless korang memang nampak benda tu clearly, tapi itu pun bukan menjadi senjata untuk kita menghina mana-mana pihak, walaupun kita tak suka. So kalau korang yang betul lah tak suka dengan orang, kalau betul lah nak komen juga, nak tinggalkan komen, tak salah. Okay? Kita semua ada hak dan pandangan masing-masing. Tapi tinggalkan komen yang bila orang yang baca memberi kesedaran, dan kita pun dapatlah kebaikan tu. Kan orang selalu cakap manusia yang baik adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So I'm not perfect. So yep. So kadang sedih bila tengok komen yang macam, actually komen bukan untuk Bella je. Maksud Bella mana-mana rakan artis yang mungkin sedang dilanda masalah, tak kisahlah dari segi kehidupan dia, rumah tangga dia, cara pemakaian dia, hubungan dia, cara dia mendidik anak dan sebagainya. Itulah Bella harap Bella akan
cakap benda ni berkali-kali. Even dengan my own sister, my family. Choose to be kind. I know it's hard. Kita pilih rasa macam nak mengamuk je, macam fikir balik. Apa benefit dia? Macam tu. Lepas tu bila kita tinggalkan komen yang macam menghina, macam maki-maki, macam tengah berbual dengan kawan. Macam kalau kita tengah menghina kan, macam maki-maki ke apa kan. Korang sedar tak yang komen tu akan ada kat situ sampai bila-bila. Tapi kalau korang sentiasa komen yang baik-baik, insya-Allah walaupun kawan-kawan korang terjumpa komen tu, kan anak-anak jumpa komen tu, dia cakap, ya Allah, Allah makcik aku ni baiknya, doakan orang. Nampak komen ni, pakcik aku komen juga. Tapi bila baca komen tu, ya Allah, baiknya pakcik aku. Menjadi contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Husnuzon. Apa yang Suzan? Betul tak Radin? Betul? I mean, Bella tak faham omongan orang yang buka thread, aku nak maki. Dia macam mana nak cakap Mak? Kadang-kadang kehidupan kita ini, kita tak tahu, 2026 ni rasanya banyak benda. I've been through a lot 2025. Sangat. So bila 2026 ni kita rasa kita lapangkan dada je, buat je apa. Tapi end of the day, kadang-kadang kita rasa ada tak momen macam kalau kita bukan netizen ataupun kalau kita bukan kerja kita sekarang, kita pun tak sampai hati ataupun kita rasa macam kenapa nak cakap orang macam ni. Sebab kehidupan kita pun tak sempurna. Kehidupan kita ada berbolak-balik dia kan. So kita kena jadi orang yang positif lah, menyebarkan kebaikan. Klise, tapi benda tu dia sangat penting sebenarnya dalam kehidupan kita. Kalau kita tak boleh, Pak kata Nabil, kalau kita tak lepas semua, jangan tinggal semua. Itu je sebenarnya. Kan? Contoh orang bercakap, pada muka memang patut pun bercerai kan. Kita tak fikir di masa akan datang anak kita mungkin akan berkahwin, mungkin akan ada pasangan. Kan? Takut berbalik pada diri. Kita kena mendoakan yang baik-baik je untuk orang. Sama je lah rezeki kita. Kalau kita sedekah kat orang, kita jangan orang yang kita sedekah tu akan bagi balik dekat kita. Tidak. Dia akan ada rezeki-rezeki lain, dapat kawan-kawan yang baik. Kadang kesihatan kita, kadang bila kita lalu traffic light semua hijau. Wah, itu rezeki tu. So sedekahkan saya anak yatim piatu. Nanti saya bagi QR. Itulah Radin anak yatim piatu. Actually bakal tunang Didi, my sister pun anak yatim piatu. Usually guys kalau macam tu kan, siapa yang akan salah terkunci? Kalau dia ada mak saudara ataupun kalau dia ada beradik lagi tua daripada dia. Kalau I rasa kalau ketika itu momen tu maybe my sister, maybe my sister. Sebab I ada kakak. Kan? Suara Radin anugerah Allah. Amin. Jangan suruh saya menyanyi je. Saya bercakap mengaji saya okey, menyanyi saya tak okey. Tapi betul 2026 ni saya rasa okey. Saya mula kita dah tutup buku 2025. Saya second day 2026 kereta kena langgar belakang. Kereta Radin motor ni. nak pergi KL. Lepas tu dia mamat ni dia langgar belakang. Yang bestnya ialah budak umur 23 tahun, dia kerja driver. Lepas tu dia kata, "Bang, abang kena ganti motor saya punya cover set, abang kena cover saya punya duit klinik, abang kena MC 10 hari, abang kena bayar saya punya duit gaji 10 hari." So saya cakap macam ni lah, saya boleh tolong apa yang patut saya tolong, tapi untuk saya cover gaji awak ni, baik kita pergi balai cerita. Saya tak nak pergi balai, kesian. Nak senangkan, nak mudah. Betul. Kan? So Aminkan saja Ikmal Nur dari situ. lag lah. Kita hilang kan? Kita orang pun hilang. It may take a while. So di balai tak orang tahu? Tak pergi. Sebab budak tu kesian. Kesian sebab dia di Cina. Lepas tu dia kata, "Bang, tolong abang, nanti saya tak guna 10 hari." Dia cakap, "Kalau you nak, I boleh cover you sikit. I bagi you 1,000. Ini you punya duit belanja lah. Tu duit klinik you ni, I tanggung." Tapi
Tapi duit gaji macam mana? Kalau gaji yang kena tanggung, aku bela kau. Dah lah kau langgar aku. Aku cakap, I punya kereta ni siapa nak kena bayar? Macam dia diam lah. Tak apalah bang, okey lah bang. Itulah dugaan 2026. So kalau kita nak start something, benda yang kita rasa macam tak best, ni gelap ni. Mio, gelap lah Mio. Tak nampak? Waalaikumsalam. Ada bateri ke? Korang nampak kita orang tak? Masuk. Boleh masuk akal ni. Dia nak borak macam mana kan? Hai, Sid. Kita borak. Okay. Bulan 2. Cari refresh ke? Haters are bullshit. Kenapa carut-carut ni? Ya Allah, tak baik lah carut-carut. Dah. Kenapa macam ni? Dia caller. Boleh, jom let's go. Kenapa? Tadi ada apa jadi? Apa yang gelap? Apa jadi? Kita cerita. Ini gelap. Pembukaan 2026 macam Diri duduk. dan Oh lah Din, kau berlanggar dengan motor tu. Aku senyum je lah Bin. Aduh, dah berjaya repair dah? Belum. Tidak hari ini, Mungkin minggu depan. Belum. tidak hari ini. Siapa nama? Joe. Joe Freezer. Best Bella malam tadi. dia dah seorang show. Nama-nama Nami, Radin dan juga Bella Sila diwakilkan oleh Salcom Digi. Membantu selalu dengan kelajuan 5G terhebat stream sepanjang hari dengan Salcom Digi. Prepaid 5G adalah semangat nombor 1. Jo? Ya. Okey. Persoalannya tadi, okey ataupun tidak seorang lelaki atau pasangan awak mengekspresikan rasa cinta, rasa sayang dia dekat social media ke ataupun dekat orang ramai? Awak rasa macam mana? Macam suami, dia tak pernah expose saya dalam social media dia. Oh, tak pernah langsung? Tak pernah langsung. Tapi bila kita orang together moment video-video, dia suruh saya pergi expose. Dia akan tanya, dah post belum? Dah post belum? Dia nak tengok. Ini yang lain tadi tu. Okey. Tapi dia takkan post dekat platform dia? Dia tak pandai. Dia tak pandai. Okey, itulah sebab dia rupanya. Tapi dia ada social Dia media. ada. Tapi dia ada social media. Tapi dia buat banyak posting tak? Tak ada. Dia bila kita dah post, kita kena tag dia. Macam tu. Okey. So untuk awak tak adalah rasa insecure ke ataupun awak rasa you nak hide apa pada I ni? Biarlah orang bukan, ramai tahu pasal I. Sebab dia punya social media, kita yang buat. Kita yang create. Okey. So kalau kita expose apa-apa, dia boleh tengok, kita boleh tengok. Tapi macam saya tak berapa selesa lah orang terlalu tengok kemesraan kita. Okey. Okey. Baik. So dari side you pun ada rasa apa orang kata Macam tak kita perlu segan kongsi lah. semua Macam lah. Cik orang mesti kata mengada-ngada dia. Macam dia je ada husband. Betul tak? Tapi in real life, suami saya, kalau saya tak expose pun, kawan-kawan akan tahu. Kawan-kawan semua tahu suami saya macam mana. Okey. Tapi saya rasa macam kan, ya ke? dia ada boundaries lah dalam apa-apa pun dia ada dia punya boundaries. Tapi kan bagi saya, pendapat saya, boleh kita ketengahkan momen-momen. Tapi bila kita dah buat, kita jangan sampai satu hari kita tinggalkan momen dekat situ. Lepas tu kita private lah. Okey. Faham. Oh apa ni? Oh berstrategi juga Ni dekat mana? Bila Social media. husband dah tengok kan, bila husband dah tengok, lepas tu kita private, nanti dia ada call. Mana video tadi, tak sempat tengok lagi. Okey. So kita private je benda tu. Baik. Okey, terima kasih Jo. Alright. Okey, yang lain Pak datang 0395433355. Okey Kak, okey ataupun tidak seorang lelaki expresskan rasa cinta, rasa sayang di social media ataupun di orang ramai. Orang kena tahu ni. Ada yang suka, ada yang tak suka, tapi jaranglah perempuan tak suka sebenarnya. Era music terkini. So korang yang tengah tengok live ni, suka ke tak suka? Korang pun ada peristiwa tak? Cuba share, Bella baca. Sebenarnya ini ikut apa? Peribadi lah. Ikut pribadi lah Terima sebenarnya kasih. tak. Sebab ada je orang mengekspreskan setiap masa, tapi tetap jugalah kan. Nama-nama Nabi Radin dan juga Bella Sila di Okey, So itu tidak persoalannya tadi, melambangkan okey suka ataupun tak tidak suka. seorang lelaki atau pasangan awak Mesraan kita. Korang Bila kena cakap husband dah tengok, suka seorang tapi tak lelaki keterlaluan. nak expresskan rasa cinta. Lagi? Tak risau tengok Bella kena ke rumah. Lain kesalah. Okey je. Just alamak. Okey, terima kasih Jo. Suka tapi tak perlu berlebih-lebih. Jom. Saya suka Alright. tapi suami saya tak romantik. Nanti kat macam tu.
Janji. Romantis ni very subjektif. Oh, Ya. as long as dia bertanggungjawab. You know, Love language orang lain-lain. Itu betul ni. Serius tau. Macam kau apa ni? Aku kalau dia tak dia tak beritahu pun dia lapar, tapi aku tahu dia lapar. Makanan dah siap. Oh, kau masak? Tak kisahlah masak ke beli. Okey. Tapi tak perlu pun beritahu. Bi lapar tak perlu sebab tahulah. Dia lapar ni. Tu dulu gitu. Aku action lah, action. Okey. Wow, okey. Sebab kat rumah dia director. Action. Faham. Kau pelakon je. Macam mana dah? Aku tak boleh buat macam mana tu. Yang mana? macam saya lepas kahwin nanti semuanya ada tutup. Oh, dia tak buat kan? Aku kalau tak buat macam tu, aku dah tak ada keluarga ni. Ini Radin tahulah. Kena baca korang punya komen. Aku memang kena buat. Morning. Dia jadi hal ni. So beli bunga sebelum orang tanya tak ada bunga-bunga ke? Dia macam tu. Trik dia. Kan kita buat je. Orang lain-lain lah. Ya. Kita kena ikut kesesuaian pasangan betul. Pasangan kita macam mana kita ikutlah dia macam tu. Kalau itu yang Tengok. buat dia senyum, boleh buat dia bahagia, kita buat je tu walaupun tak kena dengan kita. Compromise. Kita buat, kita compromise. Tak, sekarang ni tengok macam Nabil Zira, nama Instagram. Bella pun tak faham. Sebenarnya tak ramai lelaki nak. Betul lah tu. Kalau Sambung. Nami nama wife apa Nami? Tak, sebab tengah mikir kan nama wife Akmal. Nami. Nami. Dia jadi Kim. Nami Akmal. Akmal ni Akmami. Akmami. Oh yo, sedap Akmami. Nanti kalau Bella dengan YB dia jadi apa? Pergi kita gabung lah. Saya memang tak pernah buat gabung-gabung sosial media dulu. Dia Bella. memang pas je lah. Bas je lah Memang dah cantik dah. Siap. Dia memang pas. bas@yahoo.com. Itu Nami. Tak kot, Tak gabung nama? Daripada dulu bila perasan Nabil tak Nabil Tapi Zira. kalau contoh dah dia together dia punya hashtag senang je. Basmillah. Oh, itu catering. Bismillah tu. Permula segala cerita. Cari sambung tadi. Bella cakap apa? Nabi Zira? Daripada dulu bila perasan kan. Actually pun pernah menjadi punca-punca bergaduhan lah bila tengok Instagram Nabil ni. Kenapa? Dulu Bella macam Bella expect pasangan Bella macam okey macam Nabil. Oh, Okey okey. untuk ada Instagram yang nama digabungkan. Oh, nama gabung. Itu yang ditunjukkan je. Tak tak. Hakiki Tak je. Cocok. Ada game nak tahu. Zira tahu ke tak akaun tu? Zira tahu ke tak akaun tu? Akaun tu dia lah yang jaga. Ini maksud Bella yang dulu pun menjadi pergaduhan juga. Sebab Bella rasa macam seronoknya. Jadi sebagai isteri, kita tidak ada rasa risau. Okey. Ni yang aku tanya tadi. Alright. Kita tak boleh ikut orang. Kita kena ikut pasangan kita kan. Tapi seronoknya Nabil dia pun 1001 dalam. Satu-satu ni memang tak ada. Satu-satu tak ada sibuk. Limited edition lah. Tapi ialah hidup berpasangan kan, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula. Lidah isteri. Hari-hari. Tapi kita pun banyak juga Bella gaduh baik apa benda semua. Tapi kita cuba perbaikilah. Gaduh tu normal sebenarnya. Dia normal kan? Gaduh dalam hubungan normal. Normal betul lah. Cara gaduh pun lain. Betul. Ada tengok tayar nama dia. Oh gaduh senyum je. Kan? Oh gaduh. Ya, ada orang gaduh macam senyap, relax. Tapi memang ada. Aku ada member kalau dia marah isi dia diam. Lagi dia senyum tengah gaduh tu. Lagi dia senyum. Lagi dia senyum macam Oh, dia tengah gaduh tengah marah tu. bagus. Cakap, macam ni level gaduh lah. Dia akan faham. Sebab dia kata waktu dia bercinta 3 tahun sebelum kahwin, dia orang tak pernah bergaduh besar. Tak pernah. Tak pernah. So kalau dia gaduh sebelum ni dia diam. So bila dah kahwin, kalau betul dia marah tu, Lagi senyum. dia senyum. Weh, bagus Isi ni. dia tahulah. Isi dia memang tahu. Ni tengah marah ni. Tengah marah. Jom. Daddy? Daddy? Eddie. Nami dapat sebenarnya kena Alah. Nami dah apa? lakon filem. Lakon filem. I'm proud of you, Nami. Alhamdulillah. Rezeki tak Semua putus. dapat lah. Nak dapat. Jadi man.
Shun. Tak nak dapat Dah nak suami. Ya. Mungkin nampak pertama je dapat. Nabila Man, Ami, Radin dan juga Bella Astila dibawakan oleh Celcom Digi. Memberi selalu dengan kelajuan 5G terhebat, stream sepanjang hari dengan Celcom Digi. Premium 5G adalah semangat nombor 1. Eddie. Hello. Okey ataupun tidak lelaki ekspreskan rasa sayang, rasa cinta di khalayak ramai. Ataupun tontonan orang tahu, orang nampak. Okey, maknanya Eddie bersama dengan someone, perempuan. Ini pasal saya dengan isteri saya lah. Ya, takkan isteri orang saya lah. So saya ni tak adalah famous sangat, tapi adalah 5,000-6,000 follower. Tu ramai lah tu. Kalau kita kumpulkan Beli ke? 5,000 tu ramai. Ha? Beli follower tu? So bila Beli ke organik? tak beli. Oh, tak beli. Betul-betul lah. So bila saya buat post story kat IG, saya suka post isteri dan anak-anak saya. Okey. Tapi bila post isteri saya, dia selalu kata pasal tak payahlah, segan lah, tak nak lah. So saya nak, tapi dia tak nak. Isteri pula tak terbalik nak. pula. Saya pun nak show off juga isteri saya cantik. Masya Allah. Oh, mestilah. Laki dia handsome, mestilah isteri lawa. Baiklah. Memang tu lah. Dan kadang-kadang bila kita sweet nak post pasal gambar dia, dia jadi sweat sikit bila dia pilih gambar dia. Okey. Sebabnya Yalah, bila kita nak post gambar dia, nak post gambar dia, kita sekejap, dia check dulu. Dia check. Dia QC Ambil gambar baru dulu. lah. Ambil gambar baru lah. okey. Maksudnya so dia daripada- nak je sebenarnya. Cuma kena QC Kadang-kadang dulu. dia nak. Bila perempuan kan, dia ada mood dia nak lah. Dia tak nak. Tapi selalu dia tak nak lah. Tapi dia lebih kepada mungkin cara ambil gambar tu. Angle lah. Saya pandai ambil gambar tau. Ya ke? Wow. Awak ni macam semua pandai ni. So Eddie, berapa usia perkahwinan awak? Alhamdulillah tahun ni masuk 12 tahun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So, apa yang isteri awak buat sekarang ni, yang tak suka bergambar, tak suka post social media, adakah sebelum kahwin pun sama juga? Ya. Ya. Dia memang macam tu. Dia memang begitulah. Dia Dia istiqomah. memang reserve lah. Dia memang jenis orang. Dia memang jenis introvert yang tak nak publicity, bermalu-malu. Okey. Baik. Okey, terima kasih Eddie untuk cerita awak. Sama-sama. Yang lain datang 0395433355. Bila seseorang lelaki ekspreskan rasa cinta dan juga sayang kepada umum, korang perempuan mesti suka. Yang lelaki okey ke tak okey? Mari sini. Era music terkini. Macam budak-budak nakal. Mari sini. Mari sini. Dari sini? Komen sini. Banyak. Bella orang komen Mat melindung. Mat Bella. Bella kena barang jatuh dia. Macam longgar je. Jangan longgar pun. Dia tak stick. Eddie. Hello. Okey ataupun tidak lelaki ekspreskan rasa sayang, rasa cinta. Eddie, okey ataupun tidak lelaki ekspreskan rasa sayang, rasa cinta. Orang nampak, okey. Maknanya Eddie bersama dengan someone, perempuan. So bila kadang-kadang bila kita sweet nak lah, dia tak nak. Tapi selalu dia tak nak lah. Dia tak nak pandang tak. So, apa yang isteri awak buat sekarang ni, yang tak suka bergambar, tak suka post social media, adakah sebelum kahwin? Berfollower. Dia istiqomah dengan awak. Alhamdulillah tahun Memilih aku. berfollower. Janji padaku, percaya selalu, ingin semua Jangan pernah engkau. Drive, nikmati perjalanan lebih lancar, bila-bila masa di mana jua. First mate tu ingat tak Bella? Food truck. RTM. Ingat. Bella ni orang yang lupa tak tu Bella ingat. Putra RPM Betul RTM. Siapa lah. Kawan-kawan ada juga dia punya main. Allah Akbar. Siapa dia punya lead tu, yang lelaki tu. Dia host juga. Siapa Empat ni. Yelah, Akmal. Oh, Akmal Nazri. okey. Dia lead tentu. Lelaki dia sedap. Tapi sebenarnya Dia tu. Tayang ke? tak tengok lagi, Bella tak tahu. Betul lah tu. Lami pun tengok kita punya galeri-galeri lama. Oh, pernah ambil gambar.
YB kalau weekdays ni mana ke tak? Siapa? YB kalau weekdays macam ni, hari kerja macam ni. Oh, dia selalu sebab sekarang bukan parlimen, tapi dia meeting and then preparation lah. Steady Ha. Ya, dia fundraise tu cara macam tu steady. Siapa? Ikat kontrak ni fundraise pergi hantar tu mau. Kan gila. Steady. Tak kisahlah kau berapa amount tu kan. Kau ambil Memang boleh nampak. endorsement ni, hantar. Tu je cara dia. Dia gunakan publicity dan ni kan. Untuk Lebih kerja. Kau boleh. Kemarin korang. attendance 100%. Ya tu. Oh ni nanti kita pergi Singapura dengan YB. Ni apa? Sepatu. Oh, sepatu. Bila sepatu bila ah? Minggu ni. 30. Oh, Bella pergi dengan YB. YB dengan Bella je guys. Buat mana? Live theater right? Betul. Live theater. Bella selalu pergi sana mesti show nyanyi. Saya ni first time. Lawak ni. Di Singapura crowd best. Kau kan best. Aku percaya selalu. Thank you Mary Quita. Thank you. Kau sana. Berjanji padaku. Sebenarnya pasal expose ni bukan pasangan je tau. Kawan kan. Kawan, betul. Nasib baik Bella dapat kawan-kawan yang macam faham. Tak pernah macam aku tak pernah. Bos aku tak pernah. Okey. Bella ada best friend yang duduk kat Dubai, yang duduk kat Jakarta. Sama lah tak kontak setiap hari tapi ingat je. Kadang judgemental tu bila tak post tak ingat. Oh, Bella tak suka bila orang cakap kau ni dah macam ni kau lupa lah aku. Padahal tak pun, tak lupa pun. Kalau tu Kita just busy. kalau dalam social media jadi dia punya susah. Orang bukan lupa lah, orang busy. Oh, Orang sibuk kan. Ada live kan? ada lah. Ada live kan? Live Dia ada masing-masing. live. Bella harap sangat kawan-kawan lama tu. Cuba kalau korang call Bella je. Okey je, kadang bukan Bella ni. Bella pun kadang lupa tapi ingat. Maksudnya Bella punya urusan kerja tu mak banyak. Eden Ara, Ara dah start sekolah hari ni. Ada ikut pergi show tadi semalam. Ara ini ikut. Apa ni? Santai menyanyi di Makan balik singen. Makan singen tu apa? Jadi tu. Ada dari guru 6 ni cuba komen baik-baik. Cuba. Kau show kan? Yazid. Ya, sih. Boleh cari tisu ni? Boleh? Cari tisu atau kertas? Apa nasi lemak dah sampai? Pergi makan. Mana tu? Boleh tu ambil ni. Bila makan lah. Sat boleh? Boleh. On. Tak payah tak tanya tapi call je lah. Boleh ke? Boleh. Kita mute jap. Ada live. Kita boleh mute jap. Belum tak ada mute je tu. Dah.
Okay dah. Kasih kita dah nampak ke Rul? Mute ke tak mute Rul? Boleh. Kita mute tu. Sorry, kita mute kejap Bukan kat komen, maksudnya dekat ni. Dekat tu mute tu. Sorry, kita mute kejap Bukan kat komen, maksudnya dekat ni. Tapi macam tu korang ada stiker-stiker tu bestnya. Boleh buat lah Bella. Stiker boleh buat Bella. Bro, kan studio live Bella. Ha? Dia pakai studio live. Template tu. Bella nak stiker apa? Pak Azab punya stiker. Pak Azab punya stiker. Stiker dia kalau dia share Bella. Penjara apa tadi dia tulis? Itu dia untuk Stiker dia kalau dia share Bella. Penjara apa tadi dia tulis? Ada YB kasut ready nak lari je Apa hal lah. Berapa hal lagi terus. Kasut ready nak lari. Jadi mungkin tak suka bawa bawa kasut. Dia tak suka bawa banyak kasut Mungkin. Sebab saya pun rasa syahir kasut. Tak suka bawa bawa kasut. Dia tak suka bawa banyak kasut Mungkin. Baby kau travel dengan kita. Tak suka bawa bawa kasut. Siapa? Kita lah keluar kasut kan. Oh, Dia pasang tak? Oh iya Allah. Itu aku saya cakap. cuba dia shopping kasut. Serius macam masuk kurang ni gila kasut. Dia ni apa-apa kasut ada. Dia pakai yang sama je. Bagus. Tapi bagus lah bila macam berkawan dengan YB ni jadi orang yang jimat. Kan? Kalau tidak nak beli Ha. Bila nak pergi beli tu? Cek US 12. Saya cari US 12. Bella. My shoes. Ni sebahagian tau. Sebahagian. Tu tampil lagi. Saya berhenti dah. Tapi ni dulu lah. Sekarang tak ada dah. Dia kurang juga. Sama mana dulu sekarang. Lebih kurang Ya juga. Allah, bila ingat balik 12 besar. Bila ingat balik jadi rugi kan. Dia beli emas lah sebab beli ni. sebab dia rosak. Ya. Sebab bila kita tak pakai dia hancur. Dia hancur. Ya Allah. Kita lah pakai kasut yang sama je. Kepelik kan? Kan? Serius? Beli tu nak. Tapi ya Allah. Pakai. Hai. Betul kadang-kadang dia rasa alamak ni bagus lagi ni. Siap tu. Jom kita cek komen je. Nabi Lawan, Nami, Radin dan juga Bella Astila dibawakan oleh Salcom Digi. Membara selalu dengan kelajuan 5G terhebat stream sepanjang hari dengan Salcom Digi Prepaid 5G. Inilah semangat nombor 1. Okey, khususnya kepada kaum hawa lah. Ya. Gadis-gadis, wanita-wanita, korang happy tak bila pasangan korang luahkan rasa sayang dekat public? Ini rentetan cerita daripada satu video malam tahun baru. Di atas tu pentas ada Jacqueline Victor, ada YB Syed Saddiq, ada Bella Astila. My family, your family. The time will come. That's right. Macam Bella setuju lah. Bella rasa benda tu sangat sweet dan perlu maksudnya kalau love tu dia kena show. Macam Bella tak ada cakap ini keperluan. Dan Bella pula bukan orang yang memaksa-maksa. So kalau nak buat, okay, happy alhamdulillah. Tak buat pun Okay. okay. Tapi kalau tak ada kita macam sebagai merajuk lelaki, ke. aku rasa Nabil dengan Nami pun setuju bila melihat situasi tersebut. YB dia happy. Dia happy, sweet lah. Bagi kami dia satu ujian lah yang akan mendatang. Apa dia? Sebab bila isteri tengok dia macam Oh, dah tak benchmark. dia letak benchmark. YB elok je buat announcement, you tak ada ke? Dan tak apa-apa. Nasib baik YB tak angkat call tadi Dan macam aku pula Din, aku dari side aku merasa YB dia excited waktu tu. Sebab pada asalnya soalan yang diajukan. Tapi bila dia masukkan berkenaan dengan topik tu, laki dah excited. Kau faham lah Bin. Yang tu faham. Tapi lagi satu kat sini YB dia menenangkan Bella lah. Sebab orang perempuan ni ada insecurity dia. So bila YB buat satu announcement yang macam ni, so gadis-gadis Soft lock. Dia soft lock. Dia dah letak deposit. Tu cerita Tapi dia. by mouth lah. Tapi mulut lah, verbal lah. Dia dah letak deposit sekali dengan dah hantar dokumen untuk loan. Mana verbally dia kata dia dah cop. So mana-mana ada lelaki yang nak try tu back off lah. Kalau mana-mana perempuan yang nak try YB pun Bella pun dah cakap Okay, masing-masing dah letak deposit. Boleh relax lah. Tunggu loan approve je. Okey, ini antara perkongsian dan komen-komen di social media sebenarnya Nami. Antaranya kita ada nak_Izan742. Dia kata happy dengar. Dia tak ada komen tapi dia bagi happy dengar. Okey, yang lain. Sancela. Can't wait. Moga dipermudahkan urusan. Amin.
Yang macam tu Yot 6699 tu YB jawab soalan lah, bukan luahan. Itu yang aku kata tadi. Itu yang aku kata tadi. MC tanya soalan. Aduh. Ini antara pengurusan orang semua happy lah sebenarnya. Happy lah. Yang lain kau boleh komen dekat social media kami @era.je. Okay, Bella. Bella happy? Happy. Cantik. Saya dah ambil kita terkini. Bella happy. Itu je. Itu je. Penting. Seminggu sekali kau datang padaku, membawa ku cintai amboi-amboi ewa, amboi-amboi ewa. 2 minggu sekali kau datang. Duduk berdua di bangku bangku. Rip, apa Rip? Popo. Nama-nama Nami, Radit dan juga Bella Astira. Hancur. Hancur aku. Harry Zahari accident. Hancur GTR kau. Siapa ni? Siapa ni? Siapa? Tak tahu. Jadi apa? Harry Zahari. Total loss tu. Total loss. Apa lagi sudah? Sakitnya. Oh, jangan main dah weh. Accident kereta-kereta macam ni. Yelah tu. Tak ada obat. Aku yang kelakar kan budak telanggar aku semua dah. Tepi aku, body aku kena lah. Tu saya mira case cover dah jatuh. Aku pakai tepi. Jalan besar. Lepas tu aku baru nak cross nak ambil aku punya cover side mirror. Louis sampai. Carbon kan? Cover. Aduh, lecehnya. Duit tu semua duit. Tak, kenapa macam mana dia boleh cover? Macam mana dia kena cover? Bukan cerita dia. Okey, I jalan lepas tu ada motor ni, abang rider ni. Dia macam dia tengok waist. Okey, So dia macam nak ke kanan ke kiri. Ya, I slowkan kereta I. Yang Mamat belakang ni, rider, dia motor aku selaju kot. Lepas tu dia dia terus bagi. Okey. So aku macam alamak. Lepas tu tak tahu maybe tayar depan dia tersangkut dekat bumper belakang. Tu dia seri aku punya tepi. Tu yang kacau aku punya side mirror apa semua. Lepas tu aku ke tepi. Bila aku ke tepi dah tengok dia teruk sebab dia jatuh. Lepas tu aku angkat dia pun semua. Cina, budak-budak umur 23 tahun kerja driver dekat KCC. Oh, start. Dia jadi driver untuk Cina punya orang apa bos Cina delegasi macam tu lah. Okey. Lepas tu dia bang macam mana ni bang? Macam ni lah kita pergi klinik dulu, lepas tu kita settle lain. Okey, bawa pergi klinik apa semua teruk lah lutut dia. Dah bayar di klinik apa semua. Lepas tu dia cakap okey bang macam ni bang. Saya doktor suruh MC 10 hari. Okey, abang bayar saya punya cover set motor baru. Dia nak cover set baru. Lepas tu saya punya MC ni abang tanggung lah saya punya gaji. Dia siap dia tunjuk offer letter dia, gaji sehari dia berapa. Apa? Dia total 4,000 lebih lah sebulan. So tolak lah 10 hari tu aku cover 10 hari tu. Cakap macam ni, aku ni tak nak cerita dalam balai. Kalau cerita balai kau kena, sebab kau langgar belakang aku. So I cakap dia, I bayar you punya duit klinik, I bagi you 1,000. Dah. Lepas tu dia termenung lah. Kalau nak you pergi balai, kita pergi balai. Confirm you kena sama 300. I tak payah bayar apa-apa. You okay with that? Aku punya kesian. Yelah. Aduh. Baik lah kesian dia. kan. Tak baik gila kau Dit. Bukan, sebab kan renyah. Kita nak pergi balai. Malas. Kita settle tolong dah. Aku bayar duit klinik dia apa semua. Lepas tu dia kena buat lagi dari langgar hari Jumaat, hari Ahad dia kena pergi lagi dressing, bayar lagi 200 duit klinik dia. Hai Azwar, saya okey je. Tapi dia kelakar lah, dia minta suruh cover set tu. Macam kau dia real lah ni. Kau buat. Ya. Tapi kau yang langgar Dia ni. langgar. Senyum je lah. Tapi macam mana kereta you macam mana? Redha nantilah. Nanti fikirkan. Baik je Radin. Baik gila. Kau tolong orang macam tu Din. Okay, jom buat dia fikir. Nami nak release Nami Jom. ni. Oh, Nami. Nami kan dah? Pelakon. Pelakon filem. Lakon filem nak kena release. Aduh. Dah dapat awal. Ni tak boleh masuk ni. Saya punya ni. Alamak. Tak boleh.
Tapi fight memang best lah Bella. Bella, Fight Bella tak pernah best lah buat. Bella. Jom. Daripada Selalu point kan. nampak Bella ada show kat Brunei. Tapi tu nyanyi 3 lagu je. Okey, itulah yang dia pernah tu Bangkok. Lepas tu kita jalan lah. Jalan. Cik barang kahwin. Takkan Thailand Takkan boleh buat kahwin kat Bangkok kau ni. Okay. Tak, nanti Bella WhatsApp. Okay, dia sama ada dia macam last year kita pergi Jumaat tu kita dah datang. Tak, betul lah fight esok. Fight esok tu? 24 kan? 24. Malam Selalunya malam lah. Semalam. Oh, betul. faham. Dan Jojo tak tahu pukul apa. Itu Okay. je. Jojo main fight kot. Dia main Dia main kan? Dia main dekat tengah sikit. Sebab Alif Rakib ada? Tak. Oh, ni Kalau dia- main fight dia- last sekali lah. Dia Main fight last sekali. dia macam top 3 top 5 punya top hujung-hujung. Main. Ya macam last year kan. Betul lah tu. Jom Bella. Bella. Bella pergi kan? Main lah. Jom. Kenapa nak Bella pergi? Pergi tak ada pergi Jepun. Tu 4 flight. Tu yang dia orang balik. Kita pergi tu. Oh, okey. Okey dah tak. Okay, jom. Nabil. Jom main GV. GV kan? Okay. Oh, sekarang dah naik dah 3,000 Oh, dah naik harga. harga. Okay, kini kita collect. Kejap lagi kita ada jaga filem. Kejap lagi kita ada jaga filem. Jom. Kejap lagi kita ada cerita pasal Gegar Berganda. Era muzik kita terkini. Nyong nyong nyong. Lagu tu dah habis selesai. Ya. Buat lagu tu. Tu buat manual. Boleh. Kejap lagi kita ada cerita pasal Gegar. Siapa buat lagu dia macam kan? Kejap lagi kita ada cerita pasal Gegar Berganda. Era muzik kita terkini. Ni kalau jadi Bella bagi kamu sebab nak reserve tiket. Bestnya. Memang Tapi tak best lah apa, Bella oi. Best. Orang kata ada darah-darah semua. Macam contoh Adam ni ke? Siapa? Adam ni. Tapi dia fight. Tapi dia dia okey, dia boleh steady. fight, steady. Dia boleh steady. Ada fight. orang Power. power, eh? Power. Ha. Dia bukan macam sekejap. Bukan macam sekejap. Maksudnya Lepas tu untuk selebriti, dia boleh fight. okey, dia okey. Dia okey. Dia kan macam Pak Azad dan orang Jojo tahu. Teruk. Yang teruk. Tak, itu for fun. Itu pukul orang tua ni boleh. Ha. Dia macam dia haka lah kalau apa tu. Betul. Tapi Adam ni boleh fight. Kan, step dia ada. Baru 5 hari tau. 2026 makan banyak apa? Saya dah tak start makan nasi tau. Nasi putih saya tak makan sekarang. Perempuan Nasi rabus ni. Perempuan yang Dia ni saya makan. Aku jangan. tak, bukanlah Bella je kena tengok. Oh, perempuan kalau yang memang betul training macam laki dia Bella fight. tengok adik Jojo pun fight kan? Ya, dia. Miam, Oh, miam. itu kalau Bella pun memang mati aku. Last year ni Ira Syazira, Ira fight dengan Mia. Ya. Dengan Mia kan? Teruk kan dia kena? Tapi Mia macam bagi chance lah. Tapi Mia takkan nak bagi betul-betul. Ni kan? Okay, jom let's go Min. GB Min. Cuma Nami ni Pelakon filem, pelakon filem, pelakon filem. Pelakon filem. Si Tonggal. Nama Azhar Jasmine tak ada, kami bawakan Nami, Radin dan juga Bella Astila. Dibawakan oleh Salcom Digi, membara selalu dengan kelajuan 5G terhebat stream sepanjang hari dengan Salcom Digi Prepaid 5G. Inilah semangat nombor 1. Terima kasih yang lain kami menerusi TikTok juga daripada Brunei, Singapura, Indonesia, Thailand pun ada juga. Check out saja era.je. Okey, bila cerita pasal Gegar Vaganza musim ke-12 yang dibawakan oleh Salcom Digi. Hari ni kita nak recap balik pasal Gegar Vaganza semalam. Kita nak update juga pasal winner ataupun pemenang ikon semangat nombor 1. Ya, masih lagi dipegang oleh Abang Mark Adam. Ya Allah. 10 minggu berturut-turut. Hadiah pun naik Hadiah pun dah naik untuk minggu ke semi. Maksudnya Dia menang apa? ikon semangat nombor 1. Tiap-tiap minggu dia menang RM2,000. Okey. Kali 10 minggu dah RM20,000. Betul. Kalau dia menang lagi hujung Minggu minggu depan, ni, dia akan dapat 23 lah. RM23,000 lah. So Oh, RM3,000 dah naik daripada RM2,000 ke RM3,000. Oh lama. Dan juga semi-final ni bintang-bintang diberikan tugasan menyanyikan lagu antarabangsa dan juga domestik. Okey. Oh, dah macam tiket flight. Macam tiga flight. So dia kena lagu Business class. international medley dengan lagu Malaysia. Contoh Wiyau wiyau ni nyau wing tana ni nani nya. Kalau dah mata bertentang mata
hati di dalam bagai. Nampak tak? Nampak. Medley international. Okey. Medley atau mashup lah. Mashup. Okey. So korang kena tengok dan juga jangan lupa untuk undi bintang-bintang kesayangan korang. Sebab Celcom Digi dia bagi undian lebih, undian ekstra. Senang je, muat turun aplikasi Celcom Digi untuk dapatkan 30 undian. Kalau pelanggan prepaid pula, top up plan anda melalui aplikasi Celcom Digi dan dapatkan lebih banyak undian ekstra. Lebih banyak top up, lagi banyak vote untuk undi ikon semangat nombor 1 korang. So, saksikan Gegar Bersama Muzik 12 hari Ahad dibawakan oleh Celcom Digi. Jangan lupa buat turun aplikasi baru Celcom Digi dan undi ikon semangat nombor 1 korang hari ini. Oh, penat Nabi buat kerja Bel kan? Penat gila ngantuk. Kejap lagi kita ada Lu Pikim nanti anda. Era music kita terkini. Waalaikumsalam. Pelakon filem. Nabi pelakon filem. Orang kata wadi palsu ada. Baby. Dia minta izin tau. Bagus Nami. Orang yang baik. Mi, sebenarnya aku pelakon filem ni. Nak tanya apa pendapat kau tentang filem Duyung? Belum. Baru nak skrip ni. Oh, baru nak sikit ready. Terima kasih sebanyak kali. Celcom Digi 5G adalah semangat nombor 1. Terima kasih main kami kursi TikTok juga dan Google. Bisa ada dukung. Dukung saya boleh komen. Dukung saya boleh komen. Dukung saya tak boleh komen. Tak dukung aku. Orang ajar. Tapi GB hebat. Selalu viral. Kontroversi je Mino. Cuci. Program jadi macam Tapi tu. tanpa Nabil, kan siapalah GB. Dia jadi jibab. Jibab. Kalau tak ada Nabil boleh jadi jibab lah. Tapi tanpa Zira siapa dah Nabil? Tak ada Nabil Zira tu. Power dia. Tapi kenapa dia bukan Zira Nabil kan? Betul. Kenapa Zira tak ada Nabil? Sebab dominan account tu Nabil. Dan sebab dia ada akaun dia sendiri. Dia Ayub. Aku tak ada pun. Dia tak ada. Aman. Tak tikai kan? Berani pula aku. Tak apalah kat Semalam Zira aku tengok. pegang. Tapi sebenarnya Bella faham. Dia bukan pasal Nabil. Bella faham ke Bella Astila? Bella faham. Nabil ni sebenarnya bukan pasal berani tak berani. Betul. Dia lebih kepada dia respect perasaan isteri dia. Okey. Sebenarnya berani je boleh je nak marahkan apa. Tapi dia, sebab orang tu cakap dia takut bini. Dia bukan takut bini. Orang tak faham. Sayang. Dia menghargai dan dia hormat. Betul. Aku rasa Bella lagi kenal aku daripada bini. Semalam aku tengok dekat TikTok konten Indonesia lah. Pasangan ni lelaki bini. Dia beli ayam gepuk. Dia buat ayam gepuk. Lepas tu ni bini dia. Lepas tu ayam lagi nak makan apa? Nak makan ayam. Yang bini minta ayam, tu lelaki dia. Mana boleh you ada alergi apa semua? Bang, ayam 2. Lepas tu yang peniaga tanya, tadi kata alergi. Bang, kalau saya tak beli bang, dia kata saya tak faham dia. Ayam 2 bang. Jawapannya. Lepas tu dia nak udang. You nak udang? Tak boleh, nanti udang susah. Udang 2 bang. Kenapa beli udang juga? Tak, you tak faham. Faham dia. Konten terkelakar lah. Untuk konten terkelakar. Cakap, weh dahsyat lah. Tapi masalah sekarang ni Bella lagi faham. Macam mana ni? Bella lagi faham ni. Buat je lah. Account baru. Dah letak berapa deposit? File deposit YB ni. Lepas tu hantar loan baru. Hantar loan baru. Tengok bank lah. Nabila Ahmad Tengok okey. Nabila Ahmad. Mahal lah Mi. Saya tak setuju. Tak cahau. Cahau pada kem. Tak ada Zira Nabil kan? Tak ada Zira Nabil. Zira Ayub kan. Zira Ayub. Kenapa Nabil? Zira. Boleh ke? Itulah, ni nak tanya lah nak tanya kat Zira. Tanya apa? Boleh ke nak tanya dia? Nak call dia? Buat apa? Yalah dia tidur tu. Nak tanya dia, Kak, kenapa IG Nabil Nabil Zira? Kenapa IG Kak Zira bukan Zira Nabil? Aku dah jawab. Sebab admin dia Zira. Lama, 2 nama. Bella rasa Bella kena buat macam tu. Dulu kan ada lawak. Dalam akaun dia tak ada duit saya. Dalam akaun saya ada duit. Macam ni lah. Dalam akaun IG dia ada nama saya. Dia macam akaun pencarian.
So tak ada tali faraid lah. Tak tengoklah Faraid followers juta tu bagi-bagikan anak. Zul Kau macam pun mana dah Zul? banyak dah followers je. Zul akaun seorang. Baby dah ada rasa. Tak ada dekat. Misha tak ada. Kau boleh Tak boleh lah. Kan dah kena delete dah. Era lagi. Akaun Era. Akaun apa lagi ada? Dia ada kan Zarul Era. Awak pilih Zadin ni. Tak ada. Tak Ada dia ada. lah. Semalam aku bahan dia. Rol. Orang dah tahu dah awak admin ni. Dia post Era punya content pakai IG dia. Dia post apa? Admin apa Era punya ni pakai akaun dia. Kesan dia dapat. Banyak sangat Sebab akaun. dia tak post selfie dia kat Era. Oh ya. 10 followers. Dulu apa verified pun hilang. Verified. Oh, itunya jadi Zaro. Bella said yes. Oh, Bella said yes. Sedap lah hashtag tu. Bella said yes. Andai dia ni. Andai ya. Nama tengok bunga dah Buat dijemput. nama jadi tu. Kan? Bella Sadiq. Dikla. Sedap kan? Bella Said. Bella Said Ais. Bella said yes tu sedap. Oh, dah Bella pula yang YB Bella. Allah hai. Kau rasa Bella said yes. Rasa YB tu lagi lah. Akaun dia ada 5 orang pegang tak sedap. Oh ya ke? Dah senang kan nak buat kerja. Admin dia pegang-pegang. Tapi kita yang dijemput lah di dekat tempat apa kat tiar One way tu. Sebab awak kan admin juga. Sebab kita pakai deko kan? kita dekor. Ha. Kita yang ayat YB tau cakap pelamin letak belah mana. Saya Nampak. rela cukup lah. Nampak kasut kaki kita ada dekat tempat Ada kat situ. Kita Tak yang suci kan. sebab mana ada orang lain masuk, kita first kan. kita first. Kita first masuk Bella. Macam lah korang ni. Bella jangan risau lah, tempat tu memang cun. Dekat kaki kita langit. Betul. Bukan langit, awan. Awan. Kan? Langit Ya, tak dekat, tembus. dekat kaki kita awan Bella. Nabil ni duk sembang macam dari kerajaan langit. Yapin. Jom, dia fikir. Bella. Cuba pelakon ni. Pelakon nak kontan 10 ni pelakon. Pelakon ada skrip reading. Cuba pelakon ni. Cepat. Ni Cikepi. Nah, dia fikir. Lu fikir. Kang dia nak ni lagi. Apa dia? Menghayati skrip. Hayati. Keranda ni buatan kayu. Kalau tak kayu, Bukan keranda namanya. jom, let's go. Ons. Dia jom. Dia pekak. Pasal apa? Lu fikir. Boleh buat ni. Januari J tu apa? Jika hari ini. Jika bukan hari ni, nyanyi lah. Tapi dah buat Nah, tu dah buat lah. Dah buat dah. Hari Jumaat. Lain. Hari Jumaat dah buat. Ni lah lagu lain lah. Jika teringat tentang dia jauh dengar. Meli Gufar. Kat di hati. Tak ada dunia. Untuk selamanya pergi. J, ada juga jodoh tak sampai. Lepas Ah, tu, buat kata-kata hikmah. Aku lama-lama. Nyanyi lagu Bukan Buat kata-kata hikmah. Januari J tu apa? Bulan J. Dah ada kan? Januari J tu apa? Ada kisah trend. Januari J tu apa? So Nabi ambil J. Kau panjang sih kalau dulu last year D. D. D apa? Di dalam. Apa tu lagu apa ni? Anwar Zaino. Aku tak faham ah. Di D kan D for December. Tapi untuk bulan tu ganti lah. Di kalau. Kalau tu Bella nyanyi. Kau ambil J. Okay, so. Tak ada social media. Admin pun. Ini bahana je. Dia tak tahu apa. J apa tu? Januari J tu apa? J. Buat dah tak kisah. Tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Okey, boleh? Nak terus sekejap. Ha? Tadi masuk dah. Pada kejap. Okey, nampak kan saya buat dulu. Boleh apa? Nanti free. Boleh saya. Nanti kita pergi. Jom. Okey. Stop overthinking guys. Nabil kasih settle. Yes, kita dah masuk Januari. J4. Sabar je. Mungkin ada orang tak faham. Sekarang ni dekat social media ada orang kan main perkataan-perkataan. Trend lah, trend. Macam tahun lepas D. Disember. 25 Disember. D.
Di kala sepi. Ini yang dia buat lagu. Betul pula. lagu zaman peon. Tapi dia kena, Bella suka yang sweet-sweet. Dia Yang kena sweet. di kala lagu Abah Anwar. Sikit bila, sikit bila. Sikit Bella. Ha. Di kala penuh ketakutan dengan badai, kehidupanku bersyukur adanya kamu. Alhamdulillah. Dah ada dah. Dia dah suka yang sweet lah. Tapi bila masuk J ni, Ha. ya ada tujuan dia. Apa dia? J Januari. J tu apa? Saya nak bagi dekat sahabat kita lah, YB. Oh, J for jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama nanti diambil orang. Jangan tunggu lama-lama. Oh, betul lah, Be. J for jodoh. Jangan sampai dia masuk ke Februari. F. Kenapa? Fed up aku tunggu kau. So kena grab. Apa yang ada sekarang kena grab. Jangan tunggu lama-lama. Lu fikirlah sini. Lu fikir. Sabar. Yang script reading saya. Yang script reading saya. Awak semi je baru. Awak ni je. Nak dia, ya Allah. Hari kita musical berapa minggu ni? 8 je kan? Ini tak bulan 8. Ini dah besar sangat. Tahun depan bila kakak sayang dia macam mana? Lingkar. Ni lengkap. Overrun Jun. Ya ke? Overrun. Ayo jujur saja, ayo jujur saja, ya. 3 pagi era, Nabil Ahmad, Nami, Radin dan juga Bella Astila dibawakan oleh Salcom Digi, membara selalu dengan kelajuan 5G terhebat stream sepanjang hari dengan Salcom Digi Prepaid 5G. Inilah semangat. Nombor 1. Okey, 0165127777. Itu nombor apa, Bella? Nombor nak call. Betul. Itu nombor Salcom Digi kita, bukan nombor YB. Jangan risau. Okey. Jom kita layan Lu PK daripada Nabil. Dia ada, sekarang kita dah masuk bulan Januari dah. Ya. J4. Let's go. Something. S for something. J4. Korang J4 what? J4 jedak jeduk. Jedak jeduk. Pagi era, Nabil Ahmad. 3 pagi era, Nabil Ahmad, Nami, Radin. Digi Prepaid 5G, inilah semangat. Nombor 1. Ben dia ada. Oh, dia mengisap curut. Tengok. Hisap. Hanya Tuhan bisa memisahkan kita. Jangan lena. Itu masuk. Semak itu masuk. Untuk bersama sayang padamu. Dah jumpa pagi. Oh, dia gini. 9,000. Wait, ambil warna apa? Tengoklah. Ni tengah nak deal dengan dia orang ni. Kalau dia nak buat review kan. Dapat price dia. So ni saya settlekan je. Okey, kalau korang Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. YB can sing Bella? Dia suka. Oh iyalah, dia can sing YB. Dia okey, dia memang, tapi dia ada lirik dia tak hafal. Okey, Lepas tu dia okey. memang tak menghayati lirik. Tapi dia boleh karok lah. Kalau dia karok boleh on. Radin, Nami dan Mentera Sembilan Pagi. Oh, favorite dia? Long finally dia. Ketani mengalirlah di kau Langsung tidak. Ada intonasi dia. Panggil mula-mula atau macam menjadi raksa. Dah, kita dah tanya 6.5. Yes. Alright. My family. No, Now time. your family. That time will come. Alright, kejap lagi kita ada Lu PK. Alright. Selepas ini ada something untuk anda kena stay tune. Era music terkini. Darah merah
pekat mengisi. Hai Dan, nak kena renew dah ni. Ya, JBJ. Kalau dah keluar main JBJ tu. Betul. Apa? Mana? Yang mana satu nak renew? Aku punya merch. Okey. Tapi aku kena bawa tu lah sebab mini aku ni accident. Belah kanan kiri. Kanan. Dan tak boleh kiri tu sikit kan. Lepas tu dia ada sambung tu ada stiker. Nampak juga. Mana yang punya kepada isteri tua, tanda sayang padamu kepada isteri muda. Hai sayang, isteri tua merajuk balik ke rumah. Isi betul nak jumpa Raden. Ha? Isi betul-betul nak jumpa Raden tu. Betul tu. Apa dah hal apa tu? Kalau dua-dua merajuk anak kahwin. Jom ni. Teman kau sikit lagi. Apa dia? Jom. Dah habis ke belum kan? Belum. Outro belum lah. Tapi sayang yang ini tak boleh thinking. Saya tu 2 kali sudah tak fikir precise. Very precise. Kalau masa tu tidur. Tak pun Isi boleh buat suara saya tak? Isi boleh buat suara saya tak? Bella boleh tu. Ya Nabi Salam alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habib Salam alaika Ya Nabi Salam alaika Gila babi lah. Gila babi Dia beli? Bukan, tu Datuk tu punya lah. Yelah. So, dia cakap, bang, ni cantik. You try lah sarung. Sarung lah kejap. Kalau dah pakai kan. Ada stalking nenek. Masa pakai je jam 2.4 million. At the starting of the week, Apa? you Risma? know how you gonna sleep. It's only Monday. Situ kat boys. Kan? Dulu dulu ringtone no phone. Motorola tu. Berdengung-dengung bunyi. Okay, jom, let's go. Bella boleh? Boleh? This one ada closing, Bella Alright, jom. Betul. Your family, my family. The time will come. Time will come. Alright,
akhirnya kamu menutup untuk cerita kita di 3 Pagi Era. Nabil Ahmad, Nami Moto, Radin dan juga Bella Sila dibawakan oleh Salcom Digi. Membaru selalu dengan kelajuan 5G terdapat stream sepanjang hari dengan Salcom Digi. Prepaid 5G inilah semangat nombor 1. Alright, terubat rindu orang dekat Bella sebenarnya. Happy dia orang. Dia Fan-fan. orang happy. Aku pun first time on air dengan Bella sebenarnya. Nah, ni first time. Oh, selalu nampak dekat musik lagu superstar je. Ya betul. Tu Bella Juli kan. Lepas tu aku menyimpan hasrat lah. Untuk? Aku tengok korang selalu dapat breakfast. Hari ni aku dapat juga. Dapat. Yelah ni dia kalau datang tak kosong. Dia dengan Pak Azad sama. Ya. Pak Azad cover bahagian air, dia cover bahagian makan. Yang membantu saya dengan Radin lah. Betul, kita membantu. Kita bantu apa, Kita Bel? bantu menyelesaikan. Betul. Tapi Alhamdulillah lah, hari kita dah bersama ni. Kita ni umpama satu keluarga. Kita Berpisah baik, kita kejap. kongsi. Makan kita kongsi. Missing Pak Azad lah. Missing Pak Azad. Harap dia cepat sembuh lah. Dia tak sakit. Dia Bukan, cuti, tak sakit, Bel. Oh, dia cuti je. Dia travel. Dia travel. Jangan cuti lama lah. Okey dah cepat. Nami ni pelakon filem. Bella, maybe Bella ada something dah lama dah orang tak nampak Bella on air. So, bagaimana Bella? Seronok dapat datang balik ke Konti and then dapat jumpa korang balik. Bella rasa macam tak sunyi lah sebab selama ni kerja kan. And hopefully tak ponting kerja lagi lah. Tapi Bella bukan ponting tau, minta cuti kerja. Atas urusan kerja. Tapi best lah. Dia bezakan kita ni dengan kerja dia. Sebab tempat lain dia rasa kerja, tapi dengan kita dia Tak rasa rasa, macam ya. oh best lah. Tapi nampak tak? Minta cuti kerja kan. Pak Azad aja tu. Pak Azad buat minta cuti, dia memang bijak. Dia dapat cuti straight tau daripada minggu lepas, New Year sampai ke ini hari. Okey, patutnya dia masuk besok tau. Oh. Patutnya. Patutnya. Tapi Nami standby aja. Standby, Nami. Anything can happen. Betul. Alright, benda dah settle. Salah-salah kami mohon maaf. Terima kasih yang lain kami di TikTok sebenarnya. Saya Radin. Saya Nabi Ahmad. Saya Nami Moto. Dan saya Bella Sila. Your family, my family. The time will come. Era music hit terkini. Alright. Tak boleh lah, Bil. Macam budak sekolah. Takut dia situ tu datang awal pagi lah besok. Dia kalau cuti, dia datang awal besok. Selalu dia. Bella, terima kasih. Terima kasih juga. Bella, jom kasih Encik Lemak Bella ni. Besar Encik Lemak dia. Ni apa kisah nak kat Iwan Alright, terima kasih guys yang layan live kita orang. Bella pun happy lama tak join. Terima kasih korang bagi gift ke apa semua kan. So nanti ada banyak lagi berita-berita baik daripada Bella. Kita doakan yang baik-baik je. Ingat, dalam 2026 kita kena be positif dan kita doakan yang baik-baik. Dalam kehidupan kita doa yang baik-baik je. Tak pernah rugi pun. Kan? Okay, Bella say bye. Bye. Alright, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih semua.